Mardi Sweet MS16 yang Pak Din tanam 2 hari bulan 10 itu hari. Yang ini adalah benih daripada Mardi. Ini Pak Din pindahkan di kawasan ni sebab ni kawasan ni kosong lagi. Jadi kita dah mula jarakkan sebab kita nakkan buat pembenihan. Jadi kita nak buat yang terbaik. Tak lama lagi lebih kurang 4 bulan ke 5 bulan lagi kita akan mula hormon lah nanas ni. Dan insyaAllah kita akan cuba menghasilkan benih untuk Mardi Sweet. Kemudian ini adalah yang di atas batas. Tengok Mardi Sweet, tengok ni. Ini tadi benih dia kecil lagi tapi bila di atas batas alhamdulillah memang cepat besar. Ini benih daripada Pak Din sendiri. Depan tu benih Mardi. Jadi ini dia. Benih-benih yang MS16 yang memang asal daripada Mardi. Alhamdulillah kita tengok ni Pak Din buat pemindahan ke kawasan ni supaya lebih mempercepatkan perkembangan Oh, okey. Yap. Okey. Kau ni yang dekat batas tu semua nak kena turunkan juga balik. Kalau ikutkan benih ni dah umur berapa bulan daripada 2 hari bulan 10. Jadi mana dah 3 bulan lebih benih ni. Tengok keadaan dia alhamdulillah. Pak Din jarakkan sikit supaya pertumbuhan dia cantik. Okey. Kita nakkan menghasilkan benih jadi kita buat yang terbaik, kita semai dalam polybag dan juga di batas lah InsyaAllah Pak Din akan tanam di kawasan baru juga lagi nanti untuk benih-benih dia untuk berkembangkan. Next kita boleh dapatkan benih daripada Pak Din lah InsyaAllah lebih lagi setahun lebih InsyaAllah benih akan mula banyak lah.